Dan ada sesetengah yang rasa diri dia low self esteem, dia down dengan kehidupan dia sebab orang pandang rendah dan pandang remeh pada dia. Mungkin dia rasa rupa dia tak apa nak elok kan. Tapi kalau dia faham karakter yang baik ni boleh attract orang, saya rasa self esteem dia akan bertambah. Saya dulu pernah je dalam keadaan low self esteem kan, rasa orang pada rendah kan. So saya cuba nak jadi si handsome yang boleh. Dan apa yang saya nampak, cuba improve diri ni, orang akan attract pada kita adalah sebab karakter. Dan saya pernah nampak orang yang muka dia handsome, jaga dia punya penampilan kemas, tapi perempuan tak suka dia. Saya pun terkejut. Uish, biar betul kan. Tapi boleh tengok kenapa orang tak suka sebab karakter. So sebenarnya yang attract orang adalah karakter sebenarnya. Walaupun rupa paras ni dia first impression kan, tapi kalau karakter dia tak elok, dia akan repel orang juga. Dah pernah nampak kan situasi yang sangat common, iaitu orang tu muka biasa je tapi isteri dia cantik kan. Mungkin isteri dia tertarik sebab karakter yang ada pada lelaki tu. Dan bukan semua perempuan cantik ni nak pilih sebuah handsome je. Mungkin dia tengok kualiti dari segi karakter. So fokus kepada pembinaan karakter, fokus kepada bina diri sendiri, tak kisahlah daripada setiap sudut kehidupan kita kan. Jadi power, jadi yang terbaik. Ada kecenderungan besar kita boleh attract orang yang baik.